kita nak tunjuk cara setting manual untuk MIG 200 Pro. Kalau kita menggunakan manual setting, dia boleh adjust wire speed dan juga adjust api. Ini adalah formula dia. Tekan sebelah kiri ni adalah wire speed, tekan sebelah kanan sini adalah api. Kita menggunakan 6.0 dan juga api 18.5. Okey. Sekarang kita menggunakan 11 wire speed, 22.5 api. Kita boleh guna formula ini untuk matchkan keluaran speed dan api menggunakan MIG 200 Pro.